Bismillahirrahmanirrahim guys. Okey, tak dapat saya nak rekod kelas terakhir saya yang diadakan pada hari Ahad lepas tu lah. Okey, hari ni saya nak bercerita tentang bagaimana satu wave of AI application use khususnya kepada pelajar-pelajar di universiti ataupun di sekolah lah. Macam saya seorang academician, saya amat bukanlah satu kerisauan, tetapi ianya menjadi satu persoalan. Adakah pelajar-pelajar ini dibenarkan untuk menggunakan aplikasi AI dalam menjawab soalan-soalan exam ataupun assignment mereka? Jadi apabila perbincangan ini berlanjutan, sampai ada sebelah pihak mengatakan ianya tidak boleh, pelajar kena menjawab secara tertib macam dulu-dulu, okey. Dan ada juga satu pihak yang mengatakan bahawa inilah dunia sekarang, digitalisasi. So kita kena adapt penggunaan AI, penggunaan the text application, ChatGPT ataupun DeepSeek and whatsoever. So bagi saya, pendapat saya senang saja sebenarnya. Universiti, college ataupun sekolah boleh sahaja membuat satu polisi. Bila ada polisi ni, ianya menjadi satu guideline kepada pelajar, kepada pensyarah, kepada guru-guru, kepada sesiapa saja yang akan melihat apakah the do and don'ts, right? Apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam menggunakan aplikasi AI ni. Kalau kita cakap aplikasi AI, kita boleh guna sebanyak 20% saja, 50% saja, ataupun only certain things saja yang kita boleh gunakan AI ni waktu kita menjawab soalan exam and assignment. So kena ada lah, kena letakkan lah dalam SOP, dalam polisi, dalam prosedur, supaya pelajar pun boleh refer, pensyarah pun boleh refer. So kalau pelajar melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polisi, so ianya satu kesalahan, memang kena potong markah, dan it need to be that. Okay, kenalah potong markah. Dan supaya benda ni, polisi ni, supaya kita tak tertanya-tanya, kita tak termanggu apa yang betul, apa yang salah. Okay, so itu langkah pertama yang boleh kita berikan kepada organisasi di universiti, di college, kepada pensyarah, kepada pelajar, untuk kita check balik lah the guidelines, the policy yang sedia ada, kalau ada lah. Okay, so itu saja, nanti saya ceritakan lebih lanjut lagi. Assalamualaikum.